Satu hari, satu hadis. Jom kita. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang mana yang dapat video hadis ini dan dia kongsi ilmu hadis ini kepada kawan-kawannya, sanak saudara, insya-Allah Allah akan mengangkat darjatnya yang paling tertinggi sekali. Kerana orang yang berkongsi ilmu ibarat orang yang memberi ilmu sekali kepadanya. Semoga kita mendapat satu syafaat dalam hadis ini. InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Sayyidina Abu Musa radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbandingan antara orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir adalah seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Yakni orang yang berzikir itu hidup dan yang tidak berzikir itu mati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Muslimat yang dirahmati Allah. Apakah maksud hadis tersebut? Hadis ini memberitahu kita orang yang hidup adalah orang yang berzikir kepada Allah, dan orang yang tidak berzikir kepada Allah maka orang itu mati. Maksud hadis ini nak beritahu kita adalah orang yang sentiasa mengingati Allah, sentiasa mengingat pada Allah. Apabila dia berzikir maka dia mengingat pada Allah, maka Allah akan hidup hatinya kerana dia sayang kepada Allah. Bila kita sayang kepada Allah, Allah sayang kepada kita balik. Ibarat macam kita bercinta lah. Apabila kita bercinta dengan seseorang itu, maka kita akan sentiasa mengingati dia. Kita ingat je awet tu kan. Contoh, kita ingat je perempuan itu. Kita ingat, kita selalu sebut nama dia. Jadi rasa cinta kita pada perempuan itu semakin membuak-buak. Begitulah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita ingat kepada Allah, kita sentiasa sebut nama Allah, nescaya hati kita akan rasa cinta kepada Allah dan hati kita hidup. Tapi apabila kita tidak cinta kepada Allah, ibaratkan kita tidak cinta pada wanita itu, maka kita tidak sebut nama wanita itu, maka hati kita mati kepada wanita itu. Itulah kita dengan Allah. Apabila kita tidak sebut nama Allah, kita tidak mengingati Allah, maka hati kita mati, hati kita gelap. Jadi ibadah-ibadah kita tak ada rasa nak buat ibadah. Orang yang cinta kepada Allah, automatik dia akan rasa nak buat ibadah. Kerana apa? Dia ingat kematian. Itu antara bezanya orang yang berzikir dan orang yang tidak berzikir. InsyaAllah. Kalau video ini bermanfaat, bolehlah follow saya kerana saya akan update satu hari satu hadis. InsyaAllah. Assalamualaikum.